Honor 400 Pro atau Honor 400. Sebelum korang beli, korang tengok dulu perbandingan ni. Dari segi design dan skrin dia, Honor 400 Pro menggunakan quad curve AMOLED display dengan saiz 6.7 inci. Lagi nampak premium lah. Untuk Honor 400 pula menggunakan screen flat AMOLED display dengan saiz 6.55 inci. Yang ni lagi nampak ringan dan nipis. Dari segi kamera pula kan, dua-dua ada 200 megapiksel untuk kamera utama, 50 megapiksel selfie kamera dan 12 megapiksel ultrawide kamera dengan makro kamera. Tapi kelebihan untuk yang Pro, dia ada 50 megapiksel telefoto kamera. Boleh zoom sampai 50 kali. Yang standard boleh zoom sampai 30 kali je dari kamera utama. Tapi still tune sebab menggunakan AI. Apa yang best, kedua-dua pun ni ada Hardcore Studio 2.0 untuk cantikkan lagi gambar portrait. Dan dua-dua pun ada features image to video. Kita boleh jadikan gambar kepada video dengan kerjasama Google Cloud. Selain daripada tu, kedua-dua model ni ada banyak features AI. Bateri pula, kedua-dua model ni mempunyai kapasiti bateri yang sama, 6000 mAh. Tapi kelebihan yang ada kat Honor 400 Pro, ada 100W wired Honor Supercharge dan 50W wireless Honor Supercharge. Untuk Honor 400 hanya 80W wired Supercharge. Dari segi performance, Honor 400 Pro ada Snapdragon 8 Gen 3, lagi laju dari Honor 400 yang hanya pakai Snapdragon 7 Gen 3. Dari segi ketahanan, dua-dua ada triple defense. Tapi Honor 400 Pro ada rating IP68 dan IP69 dust and water resistant. Lebih tahan lasak berbanding Honor 400 yang hanya ada IP66 dust and water resistant. Selain daripada tu, kedua-dua model ni mempunyai features AI yang sama, macam Magic Bottle, AI Deepfake Detection, AI Subtitle, AI Writing Tools dan macam-macam lagi. Tak cukup dengan tu, dua-dua pun ada dual stereo speaker dan OS dia menggunakan Magic OS 9 yang dikuasakan Android 15. Untuk harga dia, Honor 400 Pro 2699 untuk 512GB storage dan 12GB RAM. Kalau korang pre-order awal, ada free gift menarik. Korang akan dapat sekali Fujifilm Instax Mini ni. Honor 400 harga dia 1899 untuk 256GB storage dengan 12GB RAM. Untuk 512GB storage dan 12GB RAM pula harga dia 2199. Tapi kalau korang pre-order awal, korang akan dapat 1899 untuk storage 512GB. Ini tawaran menarik daripada Honor. Bagi aku, kalau korang ada bajet lebih, nak display yang cantik, kamera zoom yang jauh dan performance yang mantap, go for Honor 400 Pro. Tapi kalau korang nak harga yang jimat, ringan dan performance yang cukup makan untuk daily use, Honor 400 pun dah cukup. So macam mana? Korang sesuai yang mana satu? Cuba komen kat bawah. Nak tahu juga berapa ramai yang suka kedua-dua model ni. Make it happen.